Okey, selamat kembali semua. Hari ini kita nak kupaskan satu buku yang pada saya memang luar biasa. The Art of Learning oleh Josh Waitzkin. Dan ini bukan buku motivasi biasa yang anda selalu dengar tu tahu. Ini lebih macam sebuah manual untuk kita kuasai apa saja skill, tak kisahlah dari kosong sampailah ke tahap juara dunia. Baiklah, jom kita kenal dulu watak utama kita, Josh Waitzkin. Cuba tengok ni, sebelah kiri, dia seorang juara catur dunia digeruni sejak kecil lagi. Sebelah kanan pula, juara dunia Tai Chi push hands. Nampak tak? Dua bidang yang langsung tak ada kena-mengena tapi dikuasai oleh orang yang sama. So, persoalan utamanya sekarang, macam mana dibuat? Macam mana seseorang tu boleh jadi yang terbaik dalam dunia, bukan dalam satu, tapi dua bidang yang sangat berbeza? Adakah ini semua sebab bakat semata-mata? Atau ada rahsia yang kita semua boleh belajar? Inilah yang kita nak rungkai sama-sama. Okey, ini perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan selami kisah dia. Lepas tu, kita bongkar rahsia prestasi optimum. Kemudian, kita akan lihat tools atau alatan yang diguna. Dan yang paling best, kita akan tengok macam mana kita boleh guna semua ni dalam hidup kita dan saya akan tinggalkan anda dengan satu cabaran kecil. Dah sedia? Jom kita mula. Bahagian pertama, kisah seorang jago. Falsafah Waitzkin ni sebenarnya bukan pasal macam mana nak belajar cepat. Tak. Ia jauh lebih mendalam. Ia tentang satu proses dalaman diri. Dan inilah idea utamanya. Bagi Waitzkin, belajar ni sebenarnya satu inner journey, satu perjalanan ke dalam diri. Ia bukan pasal hafal fakta, tapi pasal faham macam mana minda kita berfungsi bila tengah stres, macam mana nak kekal tenang, dan macam mana nak keluarkan prestasi terbaik kita secara konsisten. Isunya bukan apa yang kita belajar, tapi siapa kita jadi sepanjang proses tu. Okey, bahagian kedua, rahsia prestasi optimum. Sekarang kita akan cakap pasal konsep paling penting untuk masuk ke dalam keadaan flow atau prestasi puncak, terutamanya bila kita tengah tertekan. Cuba tengok perbezaan antara dua zon ni, sangat-sangat penting. Pertama, zon keras. Ini keadaan bila kita tengah tegang, kita lawan tekanan tu. Cuba bayangkan, masa exam, tiba-tiba otak blank. Itulah zon keras. Tapi, ada satu lagi zon, iaitu zon lembut. Ini keadaan bila kita tenang, kita fokus, kita macam menari dengan tekanan tu. Kita tak lawan dia, tapi kita guna tenaga dia. Dan percayalah, kat sinilah magic tu berlaku. Prestasi paling padu datang dari sini. Seterusnya, bahagian ketiga, prinsip latihan mendalam. Sekarang kita akan tengok alatan-alatan praktikal yang Waitzkin guna. Anggap je ini macam toolbox anda untuk jadi hebat dalam apa jua bidang. Prinsip nombor 1, pembelajaran berperingkat. Atau dalam buku ni, dia panggil Making Smaller Circles. Maksudnya, jangan tamak nak kuasai semua benda serentak. Pecahkan dulu skill yang susah tu kepada bahagian yang paling kecil. Fokus pada satu bahagian tu saja sampai anda betul-betul mahir sampai jadi automatik. Lepas tu, barulah gabungkan. Macam belajar main gitar kan? Jangan terus nak main satu lagu. Kuasai dulu satu chord sampai jari tak payah fikir. Itulah Making Smaller Circles. Prinsip kedua, yang ni tentang anjakan minda. Kita kena jadikan kegagalan tu kawan kita. Bagi Waitzkin, setiap kali kita buat silap atau kita kalah, itu bukan kegagalan. Sebaliknya, itu adalah data, maklumat berharga yang tunjukkan kat mana kita perlu perbaiki lagi. Jadi, kegagalan tu sebenarnya cikgu kita yang paling jujur. Dan ini membawa kita kepada satu idea yang mungkin kedengaran agak gila pada mulanya. Kalah dengan sengaja untuk belajar. Apa maksudnya ni? Inilah maksudnya. Prinsip ketiga ni dipanggil investment in loss atau pelaburan dalam kekalahan. Ia satu strategi di mana anda sengaja korbankan kemenangan kecil hari ini semata-mata untuk belajar sesuatu yang lebih besar untuk jangka masa panjang. Contohnya dalam catur, Waitzkin sengaja letak diri dia dalam posisi yang susah masa latihan sebab dia nak belajar cara nak lepaskan diri. Ya, dia mungkin kalah banyak game latihan, tapi ilmu yang didapat jauh lebih banyak dari lawan dia. Selain tu, ada beberapa lagi idea penting. Pertama, presence. Maksudnya, bila anda buat sesuatu, fikiran anda 100% kat situ. Bukan kat telefon, bukan kat tempat lain. Kedua, letting go. Lepaskan ego. Kadang-kadang, sebab kita terlalu nak nampak pandai, kita jadi takut nak cuba benda baru dan buat silap. Dan akhir sekali, form and chunking. Kuasai asas dulu betul-betul sebelum gabungkan jadi sesuatu yang kompleks. Asas yang kukuh tu segalanya.
Okey, bahagian keempat, aplikasi praktikal untuk anda. Sekarang, jom kita tengok macam mana semua prinsip-prinsip hebat ni boleh kita guna dalam hidup kita seharian. Dan ini bukan teori kosong tau. Fikirkan sejenak, masa ada presentation penting, cuba masuk soft zone untuk kekal tenang dan fokus, bukan panik. Nak belajar skill baru macam AI, guna incremental learning, belajar satu konsep kecil setiap hari. Ada idea bisnes? Guna investment in loss. Lancarkan je prototype ringkas. Jangan takut kalau ia gagal, sebab data yang anda dapat tu adalah kemenangan sebenar. Malah, kalau anda buat live kat TikTok, cuba kekal tenang. Itu pun satu latihan soft zone yang hebat. Dan kita dah sampai ke bahagian terakhir, cabaran hari ini. Lepas kita faham semua ni, sekarang masanya untuk bertindak. Jom mulakan perjalanan pembelajaran kita sendiri. Saya nak kongsikan satu petikan paling power dari buku ni. Kunci kejayaan bukan sekadar kerja keras, tetapi kualiti kehadiran anda dan keupayaan anda untuk belajar dari setiap pengalaman. Ayat ni merumuskan segalanya. Bukan soal berapa jam kita laburkan, tapi kualiti fokus kita dalam setiap jam tu. Jadi, ini cabaran saya untuk anda hari ini. Sangat mudah. Pertama, pilih satu je skill yang anda tengah belajar sekarang. Kedua, pecahkan skill tu kepada bahagian-bahagian paling kecil yang anda boleh fikirkan. Dan ketiga, untuk hari ini sahaja, pilih satu bahagian terkecil tu dan fokus untuk kuasainya dengan sepenuh perhatian. Jadi, soalan terakhir untuk anda renungkan. Skill apa yang anda akan pilih untuk dikuasai guna prinsip-prinsip yang kita bincangkan hari ini? Kongsikan jawapan anda. Jom kita mulakan perjalanan ni sama-sama untuk jadi seorang learner yang hebat seumur hidup.